Dilahirkan pada 5 November 1969 di Bukit Kepong, Muar. Cikgu Hairizal merupakan anak kedua daripada pasangan Osman bin Raja Ali dan Hamidah binti Muhammad Yasir. Perjalanan pendidikan beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Bukit Kepong. Di sinilah bermulanya langkah awal beliau dalam menimba ilmu dan membina cita-cita sebagai seorang pendidik. Beliau kemudiannya meneruskan persekolahan di Sekolah Menengah Alauddin Riayat Shah sebelum melanjutkan pengajian ke Maktab Perguruan Ilmu Khas. Demi meningkatkan ilmu dan profesionalisme dalam bidang pendidikan, beliau turut melanjutkan pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris sehingga memperoleh ijazah sarjana muda. Beliau mendirikan rumah tangga bersama Puan Suhana binti Muhammad Yunus dan dikurniakan 5 orang cahaya mata yang menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan keluarga. Sepanjang perkhidmatan sebagai pendidik, beliau telah menabur bakti di beberapa buah sekolah, antaranya Sekolah Kebangsaan Dek Sebati, Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, SMK Datuk Bahaman, SMK Bukit Cermin dan SMK Seri Tualang. Sepanjang kerjaya beliau, pelbagai kejayaan dan pengiktirafan telah diraih hasil dedikasi yang tidak pernah luntur terhadap dunia pendidikan. Antaranya, beliau pernah dilantik sebagai Guru Nukleus Pahang dan diberi kepercayaan sebagai Ketua Pengawas Peperiksaan SPM, STAM, ABRSM, STPM dan MUIT. Beliau juga memainkan peranan penting sebagai penyelia kawasan MUIT dan STPM. Segala jasa dan sumbangan beliau akhirnya diiktiraf melalui penerimaan anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2008 dan 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semesta gemilang. Cikgu Hairizal, terima kasih banyak atas segala pengorbanan yang semua tetap di hati kami. Segala pengorbanan, segala tunjuk ajar dan segala kasih sayang akan sentiasa dikenang oleh keluarga semesta hebat. Cikgu Rizal didoakan dikurniakan kebahagiaan, dikurniakan kesihatan yang baik, ketenangan bersama dengan keluarga tercinta nanti. Terima kasih cikgu, terima kasih atas segalanya. Terima kasih cikgu. Thank you for everything. Semoga bahagia di setiap langkah nanti. Syukran, mercy, nandri dari hati kami. You will always be our melody. Thank you so much. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat bersara kepada Cikgu Hairizal. Semoga Cikgu Hairizal tenang, jaga kesihatan dan membuat sesuatu yang bahagia. Assalamualaikum bro. Pada Cikgu Hairizal, selamat bersara. Lepas ni boleh relax-relax dunia belaka. Lepas ni boleh fokus pada akhirat lah. Okey. Pada
Bro Harizal, selamat bersara. Take care of yourself. And then do not stop the rocking. Assalamualaikum dan selamat pagi buat sahabat saya Cikgu Hairizal. Selamat bersara. Terima kasih menjadi sebahagian daripada keluarga Semestu. Semestu hebat. Cikgu Hairizal, jaga diri, jaga kesihatan dan teruskan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada sahabat karib saya, rakan sama-sama sarapan pagi di kantin, Cikgu Hairizal, KB Vortex SMK Seri Tualang, dengan ucapan semoga berbahagia di samping keluarga tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi sempena persaraan Cikgu Hairizal, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada Cikgu Hairizal yang merupakan seorang guru yang saya cukup kagumi. Okey, sama ada dalam bidang akademik, dalam bidang sukan, dalam bidang muzik. Okey, jadi saya mengharapkan Cikgu Hairizal ini diberi kesihatan yang baik, okey, bahagia bersama keluarga tersayang. Okey, jadi saya akhiri dengan satu pantun untuk Cikgu Hairizal. Okey, mengajar muzik sambil menyanyi. Okey, menyanyi pula irama rock. Bila Cikgu Hairizal terasa sunyi, jemputlah datang ke Mama Fizik untuk berborak. Okey, sekian, terima kasih. Selamat bersara Cikgu Hairizal. Semoga gembira selalu. Selamat bersara kepada Cikgu Hairizal. Selamat bersara Cikgu Hairizal. Okay, terima kasih atas segala jasa, ilmu dan pengorbanan yang dicurahkan sepanjang berkhidmat. Okay, semoga persaraan ini membawa kebahagiaan, ketenangan dan kesihatan yang berpanjangan. Okay, jasa cikgu akan sentiasa dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cikgu Hairizal. Saya Cikgu Salina bersama dengan Cikgu Amy, Unit Bimbingan dan Kaunseling, ingin mengucapkan selamat bersara. Semoga cikgu sentiasa sihat sejahtera, bahagia ceria di samping keluarga yang tercinta. Assalamualaikum bro. Selamat bersara kepada Cikgu Hairizal. Semoga sihat-sihat selalu. Bawalah aku pergi kemana saja, peace yo. Assalamualaikum Cikgu. Kami doakan semoga Cikgu sihat dan happy selalu. Selamat bersara. Assalamualaikum dan hai kepada Cikgu Hairizal. Saya Fatihah, batch SPM 2020 kalau Cikgu masih ingat lagi. Saya just nak ucapkan selamat bersara kepada Cikgu dan finally Cikgu dah boleh rehat. And saya sentiasa doakan supaya Cikgu kekal sihat, sentiasa panjang umur dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Bye Cikgu. Assalamualaikum Cikgu Hairizal. Saya Hanif. Saya nak ucapkan selamat bersara. Terima kasih atas segala ilmu yang telah dicurahkan sepanjang saya berada di SMK Seri Tualang. Assalamualaikum Cikgu. Saya Putri. Ingin mengucapkan selamat bersara dan selamat maju jaya. Assalamualaikum Cikgu. Nama saya Nakib Syarafi bin Sa'ban, alumni 2020, SPM 2020. Saya nak mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Hairizal. Terima kasih atas semua ilmunya, especially dalam bidang muzik. Saya ingat sampai sekarang Cikgu. Terima kasih Cikgu. Saya hormati Cikgu Hairizal kerana cikgu seorang yang sangat pelawak dengan menghiburkan semua murid dalam kelas. Apa yang buat Cikgu Hairizal ni dihormati oleh murid ialah sifat peramah dia. Sebab kalau dia bertemu dengan murid-murid dekat lorong mana-mana, dia akan tegur murid tu. Perkara yang paling kami tak boleh nak lupakan tentang cikgu ialah suara cikgu. Sekali Pak. Oh, mizet. Selamat bersara cikgu. Sifat cikgu yang paling saya kagumi adalah beliau sangatlah peramah dalam bergaul dengan murid-murid di SMK Seri Tualang ini. Terima kasih Cikgu Hairizal di atas segala bimbingan yang telah cikgu berikan kepada kami. Semoga segala tunjuk ajar yang telah cikgu berikan kepada kami menjadi amal jariah kepada cikgu sampai bila-bila. Saya ingin mengucapkan ribuan kemaafan dan terima kasih kepada Cikgu Hairizal kerana telah memberi tunjuk ajar kepada kami,
murid-murid semesta. Selamat bersara Cikgu Harizal. Selamat bersara Cikgu Harizal. Selamat bersara Cikgu Harizal. Bye. Bye. Selamat bersara Cikgu Harizal. Cikgu yang paling tidak boleh dilupai oleh cikgu. Assalamualaikum bro. Selamat bersara. Oh dah dengar ni. Macam mana?